Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hello everyone, how are you today? Saya nak kongsikan masakan masa zaman belajar dulu. Maklumlah, masa zaman belajar kita perlu berjimat cermat. Ini antara lauk favourite saya masa zaman belajar dulu sebab dia senang, sedap, pedas dan cepat siap. Saya panggil ayam masak bujang. Jom kita start masak. Mula-mula kita gorengkan ayam kita separuh masak. Saya suka potong kecil-kecil dan gunakan bahagian tulang. Syok makan bahagian tulang ni kan? Siapa macam saya suka makan ayam bahagian tulang? Sila komen dekat bawah. Bahan-bahan untuk masakan ini sangat simple. Semua barang mesti ada dekat dapur kita. Sos tiram, bawang putih dan juga cili padi. Senang kan? 3 bahan utama sahaja. Ayam kita dah siap goreng, kita boleh angkat dan letakkannya ke tepi sekejap. Kita boleh terus tumiskan bahan kisar kita. Saya guna 6 ulas bawang putih dan juga 5 biji cili padi. Kan dah melatah tu. Minta maaf lah ya. Siapa yang kuat pedas tu bolehlah gunakan cili padi lebih daripada saya. Saya ni makan pedas tapi tak adalah pedas sangat. 5 biji tu kira okey lah tu. Cukup pedas dah tu. Kita tumis sehingga garing. Bawang putih kita warna keemasan. Lepas tu boleh terus masukkan sos tiram. Sos tiram ni pun kena lebih. Saya guna dalam 3 ke 4 sudu. Menu kita hari ni memang rasanya datang daripada sos tiram. Rasa masin daripada sos tiram. Rasa bawang putih goreng dan juga pedas daripada cili padi. Kita tumiskan seketika kita punya sos tiram. Masa ni memang meletup-letup. Anda kena berhati-hati. Kita kacau-kacau dan teruskan kacau-kacau. Kalau tak nak meletup, boleh terus masukkan air. Tapi saya suka garingkan sikit saya punya sos tiram ni. Masa ni bau cili tu dah naik, memang boleh terbatuk-batuk. Boleh terus masukkan air. Kalau nak kuah banyak, lebihkan sikit air. Kita kacau-kacau dan biarkan kuah kita mendidih sampai kita punya kuah ni pekat. Kita nak bagi cili kita masak betul-betul, nanti tak adalah sakit perut. Tak perlu pun gunakan tepung jagung sebab kita dah pakai sos tiram, nanti kuah tu akan pekat sendiri. Nampak kan kuah semakin memekat? Bila kuah dah pekat, bolehlah masukkan ayam goreng kita. Dah masukkan ke semua ayam goreng kita, saya masukkan potongan bawang Holland. Saya suka bawang Holland ni sebab dia manis dan juga crunchy. Kalau siapa yang suka rasa bawang goreng yang masih crunchy, kita geng. Manis bawang Holland tu nanti akan serap masuk ke dalam kuah kita. Lagi banyak bawang, lagi manis rasa dia. Melatah lagi. Saya minta maaf banyak-banyak. Kita kacau-kacau sehingga sebati dan biarkan masakan kita ni masak perlahan-lahan supaya rasa masakan kita serap masuk ke dalam ayam. Kita kacau-kacau, biarkan dia masak seketika. Bila tengok lauk ni teringat zaman belajar dulu. Seronok kan masa zaman belajar? Tapi waktu tu rasa ya Allah tak sabarnya nak habis belajar. Bila dah habis belajar, rindu pula. Zaman belajar tu lah zaman waktu yang paling best bagi saya. Dekat situ kita jumpa kawan-kawan, kita jumpa jodoh. Oops. Siapa jumpa jodoh waktu belajar? Angkat tangan. Masa ni kita boleh rasakan masakan kita. Tambahlah apa yang patut sesuai selera masing-masing. Saya memang pengguna Maggi cukup rasa. Tapi hati-hati sebab kita dah guna sos tiram dengan jumlah yang banyak. Kacau-kacau sikit lagi. Tada! Dah siap ayam masak bujang. Makan dengan nasi panas-panas. Memang selera. Bolehlah cuba. Oh, sekejap. Belum habis lagi. Bahagian ni saya simpan untuk sesiapa yang suka kuah lebih. Bolehlah masukkan 1 cawan air. Tetapi kita kena sambung masak sehingga kuah kita sedikit pekat. Ada orang memang tak suka makan nasi dengan lauk yang kering kan? Jadi boleh lebihkan sedikit
Bagi kuah kita mendidih dan dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa like, share and subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum.